Ganesha, Ben. Ya? Dah akhir-akhir persekolahan ni, kelas kamu dah buat dah jamuan akhir tahun? Saya ni baru je semalam, Bas. Semalam? Saya makan nasi ayam, mi goreng. Goreng, sedap tu. Macam-macam lagi lah. Mak sedap lah, Bas. Ben pula? Saya minggu depan lah, Bas. Minggu depan buat? Yelah. Bas pun dulu waktu Bas sekolah memang tak tahun jugalah buat apa? Jamuan akhir tahun ni. Dah tu. Pastikan kamu dah tunggu tu. Nak tahu email dan siapa yang terpilih ni. Jom. Jom kita cekkan ya. Ya. Kita mulakan dengan email kita dahulu. Cek. Email ni datangnya daripada Muhammad Nakib Khan bin Nazrul Ali Khan dari Kota Baru, Kelantan. Katanya, "Hai Bas, rakan-rakan di studio." Hai. Bas, rakan-rakan apa khabar? Sihat tak? Saya di sini dalam keadaan sihat juga. Tujuan saya menghantar email ni adalah untuk menyatakan yang saya amat minati rancangan Kids On 2. Saya sangat minat segmen fauna. Ini kerana segmen fauna banyak memberikan saya pengetahuan tentang haiwan-haiwan yang terdapat di bumi. Semoga Kids On 2 akan lebih banyak menyiarkan segmen-segmen yang lebih menarik. Bye. Bye. Baiklah, terima kasih kepada Nakib kerana menghantarkan email kepada Kids On 2. Dan lepas ni jangan lupa untuk saksikan Abang Adi tau. Di segmen fauna. Betul. Baiklah, seterusnya dengan karya kita pula. Ben, teruskan. Bas, posternya. Yalah, poster lah, Bas. Tapi yang tu Kids. bukan anak empat, bukan macam Bas kan? Dia adik Bas lah. Dia bukan adik Bas tu. Dia pandai dia buat poster tu kan? Betul. Kreatif. Dah, bacakan siapa yang hantar 3 dimensi. Karya ni dihantar oleh Afrina binti Azhar dari Setiu, Terengganu. Tak ada ucapan lah, Bas. Tak ada ucapan tak apa. Baiklah, tak apa. Kita ucapkan terima kasih kepada Afrina kerana menghantarkan poster Kids On 2 tadi. Gambar adik Bas tadi ya. Tapi memang pandai kan dia mewarna tadi. Betul. Lawa Afrina, terima kasih ya. Jadi seterusnya. Kepada kawan-kawan di luar sana yang belum lagi hantar email dan karya pada kami, cepatlah hantar dan menangi hadiah yang telah disediakan. Jom saksikan hadiahnya. Sekian. Pengirim karya akan menerima 2 tiket percuma ke Taman Tema Genting, 1 set hamper buku cerita kanak-kanak, akaun simpanan chess, sehelai baju T Kids On 2. Pengirim email akan mendapat 1 set hamper buku cerita kanak-kanak, 2 tiket percuma ke Taman Tema tertutup terbesar di Malaysia, akaun simpanan chess, sehelai baju T Kids On 2. Hantarkan semua penyertaan ke Kids On 2 tahun 4, nombor 31, Jalan DPP, Dolomite Business Park, 68100, Batu Kes, Selangor, Darul Ehsan. Atau email ke interaktif@kidson2.tv. Pastikan setiap penyertaan mempunyai butiran peribadi yang lengkap. Kawan, jangan lupa time. Hantarkanlah video anda yang tidak melebihi 2 minit kepada kami dan saksikan tema selanjutnya. Saksikan. Kepada kawan-kawan semua, Bas harap jangan lupa untuk menghantar semua video penyertaan bagi Talent Time dengan segera kerana pihak Kids On 2 akan membuat pemilihan dan juga nama-nama mereka yang terpilih akan diumumkan pada 26 November 2011. 3 pengirim video yang terbaik akan menerima hadiah pakej percutian keluarga 3 hari 2 malam untuk 4 orang di Awana Genting Highlands Golf and Country Resort. Hantarkan semua penyertaan ke Kids On 2 tahun 4, nombor 31, Jalan DPP, Dolomite Business Park, 68100, Batu Kes, Selangor, Darul Ehsan. Atau email ke interaktif@kidson2.tv. Bagi penyertaan Talent Time pula, hantar ke Facebook kami www.facebook.com/kidson2. Pastikan setiap penyertaan mempunyai butiran peribadi yang lengkap. Baiklah kawan, dah tahu kan email dan karya siapa yang terpilih. Jadi sekarang ni jom kita ceriakan lagi pagi ni dengan kartun kita Lilo and Stitch. Saksikan.